Kadang-kadang orang nampak seorang suami cuma balik awal, belikan kek, dengar cerita isteri sebelum tidur. Nampak macam benda biasa. Tapi hakikatnya, benda kecil macam itulah yang paling lama tinggal dalam hati seorang isteri. Baru-baru ini, Amar Baharin kongsi satu perbualan dengan isterinya, Amira Rosli. Amira luahkan rasa syukur sebab dapat suami yang sentiasa cuba bahagiakan dia, walaupun dengan cara yang sederhana. Apa yang buat Amar tersentuh bila Amar sendiri cakap, kadang-kadang dia rasa usaha dia biasa saja. Belikan kek, balik rumah awal, dengar isteri bercerita, layan sembang sebelum tidur. Tapi tanpa dia sedar, semua itu buat seorang isteri rasa dihargai dan disayangi. Kadang-kadang perempuan bukan minta hidup mewah pun, dia cuma nak rasa dirinya penting di hati suami sendiri. Dan bila seorang isteri mula menghargai perkara kecil yang kita buat, dekat situ seorang lelaki akan rasa nak jadi lebih baik, hari demi hari. Ramai orang ingat cinta itu tentang hadiah mahal atau ayat manis setiap masa. Padahal, perhatian kecil yang konsisten itu sebenarnya lebih mahal nilainya. Setuju tak? Perempuan sebenarnya paling ingat layanan kecil daripada seorang lelaki. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.